bukan dia punya kereta dia takut. Dia selalu pakai Innova punya. Innova macam ni besar, dia boleh handle kereta ini dia takut. Takut, jangan takut. Mau berani punya cara macam mana tau? Nanti sampai showroom kan? Booking kasih booking. Nanti IC license bagi, booking letak 1,000, settle. Nanti takut pun sudah hilang. Okay guys, pada mana yang baru lihat channel YouTube saya, bantu kita untuk like dan subscribe channel YouTube kita. Terima kasih guys. Mana tahu 4 orang mau culik saya ni. Okay, alright. So sekarang this one is hybrid. Kalau you tengok you sudah start kan? Ada bunyi enjin tak? 你扣我旁边那个 Ada bunyi enjin tak? Tak ada. Tak ada bunyi enjin kan. So dia senyap. So sekarang dia dalam EV mode. EV 就是省电模式。不是啦，电啦。 So you jangan nanti cari, sudah tekan push start you cari mana bunyi enjin, kenapa enjin tak hidup. Tak, dia sudah on. Maknanya sudah boleh jalan. Okay. Kalau mau masuk gear, tekan brake, gear tolak ke depan untuk reverse, tarik ke belakang untuk drive. Okay. 明白了。 Sudah sampai, sudah berhenti mau parking, tekan P saja. Alright, clear. Okay, Pakai sekarang mana you push? tekan brake. Alright. 脚踩住 brake。 Gear tolak ke depan. Okay. Alright, sekarang OK， reverse 你看 gear. 幸福它就有蓝灯，那个绿灯看到 R， 就是 reverse 哦， OK， Okay. Alright, so sekarang reverse. 放油， 不 所 用 以 怕 正，常加。 当正常车。Dia ada pakai besar punya kereta, dia tengok. tahu punya. Bila battery percentage sudah drop, engine akan start. Tapi nanti you jalan, bila masa punya 再往前推就下了。往后，往后。Okay, sekejap. 等一下他跟你解释。 Tadi you tarik daripada reverse, you tarik satu. Dia senang saja, daripada reverse you terus tarik sampai habis. 一下就可以了。 Dia terus pergi D. Okay. 走。Ini ada auto hold tak? Tak ada. Ada auto hold. Ada auto. Kalau you tengok, okay, jalan. 你有水烧，要烧吗？它是 Stop brake. Okay, you brake. Sekarang you lepas. Ada auto hold tak? auto hold 有吗？就是讲 Tak ada kan? 没有， Tak 就是 ada kan? 他不会跟你 Ada auto hold。 button dekat sini tak, auto hold dekat mana? Tak ada kan? Handbrake pun tak ada kan? So dia punya auto hold dekat sini. You slide ni screen, nampak tu. Okay. Okay, auto hold。所以你放掉 Auto brake， hold active. 你放掉这边就变 Okay, 皮 sekarang 了， sudah brake you 是哦 lepas. Nampak? Dia tak gerak kan? So ini 这个叫 auto auto hold. hold。但是 safe belt 一定要pakai才有， Ya, 对吧？betul。 pakai. Kalau you tak pakai seat belt, dia tak mau jalan. 它就没有 auto hold。 Okay. 它有就可以了。 OK，它有它自动取消 auto hold。 Kiri 专注。好的，它我们算了。 Okay, ini kereta sekarang you tengah jalan. So dia guna eco mode. Dia ada dua mode saja, eco dengan sport mode. So sekarang ini eco mode. You jalan macam biasa, you tekan. Tengok belakang tak pakai, dia bunyi teng dong deng, depan 它 pakai 连 seat 后面 belt. 都响啊。 pakai lah。 Tak apa. 那以后坐我后面的那不是有一个东西可以绑住。 Okay. Terus nanti belok kiri. 放啊，那个 Belok kiri. Ini ACC semua ada。 ACC semua ada, ini ada level 2. OK。自动跟车系统有。 Signal, okay. Signal sudah bagi belum? Signal, okay. Belum lagi. Right. You tengok tu kamera. Dia keluar semua. Okay, sekarang kasih minyak, kasih tekan. 大大力，它 Tekan kuat. 大力它。它有它有 Minyak bukan brake. 它有大大力。 Tekan pedal. Okey tak? Smooth tak? Smooth。 Itu gear pun tak ada macam tak ada. Ini dia sekarang jalan pakai elektrik motor. Okey, kanan. Dia semua automatic betul. Kanan. Dia semua automatic lah. Ini kanan. You 走 tak 完 payah 直接走 berhenti. 完，不用绕，直接走。 Abang, you tak berhenti. You mana? Batu pahat ke bukan? Batu pahat。 Batu pahat. 不要来了。 Okey, jalan terus saja. Itu jalan tak payah berhenti. You belok terus saja. Okey, ni nanti belok kiri. 前面，在前面，在前面。 OK。 Ini macam ini ini kereta dia HEV mah, betul? Okey, ya, Bukan betul. PHEV
Dia HEV, Dia tak payah charge oh. Tak payah charge, dia self charging. Dia satu minyak full tank boleh jalan berapa km? 1000 km. 1000 ah. Ya. Tangki 51 liter, so 50 liter lah kita ambil. 50 liter. 50 liter 100. itu kosong. Sudah tangki kosong kan. Dia biasa ada reserve punya minyak. On average UEC pun tak sampai 100 sudah full lah. You boleh pergi up to 1000 km. Depend cara kita driving macam mana. So sekarang kita try eco mode kan. Okay, sekarang Apa yang I transport? pergi sport mode. Okay. It has entered Tayo. sport Okay, sekarang mode. tekan. Wah, Tangan tak habis tengok. Abang pun pergi belakang tau. Oh my god! Wow! Dia punya power tau. Dia pattern eh. Wah. Saya pattern. Okay. Power tak? Shock tak? Itu sport mode. Kalau you drive eco mode pun It sudah has entered cukup. economy mode. Sudah cukup. Eco pun sudah power ngam-ngam sui untuk town use. Minyak pun jimat. OK，你还有什么东西要问？没有吧？需求很简单。哦， Terus ya? 这个 Terus. 是自制器，自制器。你要往左边，不是这边，前面。 Okay, sini sikit bang. Baik. Okay. So ni depan, belok kiri. 哦，好像回到那种学车的时候。是你怕？叫你驾 Innova 你就不一样了。是嘞。 Bukan dia punya kereta oh, dia takut. Dia selalu pakai Innova punya. Innova macam ni besar dia boleh handle oh. Kereta ini dia takut. Takut, jangan takut. Mau berani punya cara macam mana tau? Nanti sampai showroom kan? Booking ah. Kasih booking. Nanti IC license bagi, booking letak 1000 settle. Nanti takut pun sudah hilang. Dia cakap dia pun tak faham. Tak apa. Tak apa, that's why you translate lah. You kasih translate lah. Aduh. 然后 Okay. 直直 Terus. 直直跟着，等下就往左边就可以了。 OK。最主要是你自己 driving 的时候感觉，你知道没有？这边辛苦一点比较是问题。我只会驾回电他脑。科技感这样啊。科技感我不知道，你问幸福哎。这边dia ada apa teknologi Apple CarPlay, Apple CarPlay, Ada. Android Auto semua ada. tiga kamera, tiga semua 360 wireless都有。 360. Apa nama lagi, wireless charging semua ada. wireless charging mana? Wireless charging sini bawah. Oh bawah. 无线充电在下面。Tapi wireless charging slow atau cepat punya? 15 watt.慢的。 Okey lah. Kalau yang 他这个是电池。 lain punya macam Tigo 7 不算 ke apa dia 50 hybrid 车， hybrid. 因为 hybrid，所以 hybrid 才可以去到打油的。 bukan买电池。 You tengok ini kan gambar sekarang enjin hidup. 哦，你看啊， Enjin warna merah, enjin hantar power pergi electric motor. Electric motor. Sekarang bila you tekan minyak, you lepas kan minyak, ini enjin hantar pergi electric motor hantar bateri balik charge. Nampak ni sekarang dia charge balik. Nampak you brake ke, you lepas minyak ke, dia akan charge balik. 然后你看你这边啊，你的 screen 啊，这个就是它的整个的 ADAS sensor，然后还这样子 follow kereta 啊，follow jalan啊，and then dia kalau lepas ada kereta, dia tak ada mention lah, dia auto brake ada tak？ Autonomous braking ada, emergency 有 braking. 紧急刹车，就讲如果你在玩电话不小心没有看到前面有车，看到有前面的车你还没有收油，他就帮你 top brake， OK。这个有时候会救人的。小陆老师常常被他的比亚迪救，我也是被救，我也是被我的 BM 救了。就是有时你的，但是它刹到很粗的那种啊，你会吓到啊。所以它这个有这样子的线哦，就是代表它可以 scan 到左右的车 model， 你就可以做你的所谓的 ADAS automatic jalan follow light follow kereta。 ADAS sistem boleh tengok dekat sini. Dia ada rear collision warning, blind spot detection.
Forward collision, automatic emergency braking ni. Kalau 哦，都没记没记没记，就刚才有讲的那个咯。 lane departure warning, lane apa semua lah. Kalau keluar daripada garisan dia akan bagi warning. 直啊。 Terus. Nanti ambil kiri. OK。 You mana kedai ni? Apa? Mana kerja? Aeon Big sana. Oh, you ambil apa bikin ni? Kedai komputer. Hasbullah Cherry bagi service power. Dari mula sampai kunci semua settle proper. Khidmat terbaik, bukan janji kosong, customer senyum, itu yang penting. Kalau dah rasa comfort tak patah balik, Cherry dengan Hasbullah memang real di lobby baik. Cherry